Okey, selamat petang semua. Halo, hari ini betul saya punya kawan Abang Daniel datang. Okey, untuk kita unboxing. Ya, untuk unboxing barang baru sampai tadi. Kita pun tak tahu macam mana keadaan. So, marilah kita sama-sama unboxing. Ya, dipersilakan. Wah, kamu tengok. Wow, Wow. Cun. Wah, ini dia punya bag, Okey. bag rumput. Oh, macam transformer tu. Itulah macam transformer. Ada side lagi. Oh, easy start. Easy start. Okey, ni saya popo 18 inci. Okey. 2800 RPM. Sangat-sangat laju. Wow, ni puas hati lah. Okey, ini handle ya. Okey, jom. Abang Daniel, mohon jasa baik. Jom, kita angkat. Boleh, sekejap. Wah, ayam daging. Berat juga. Tak apa. Oh, cik. Dan. Ini biasa saja. Wah, sap soya. Okey. 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 Oh, cantik. Wow. Okey, ni engine 173cc, 4 stroke. Lepas tu, tengok. Dah bawa dia. Dia ada 4 mata. Okey, setengah. 2 saja. Hak ni 4. Oh, okey. Ini dia punya tinggi. Okey, boleh adjust. Boleh adjust daripada 1 inci, 2 inci, 3 inci, 4 inci. Sorry, salah. 1 inci, 1 inci setengah. 2 inci, 2 inci setengah. 3 inci, 3 inci setengah. Maksimum 4 inci setengah. Jom, kita isi minyak hitam, kita test tengok dulu. Okey. Oh, mantap. Sebenarnya baru 96 Decibel. Bunyi sangat senyap. Dia tidak mengganggu kita punya telinga masa potong. RPM pun tinggi. So, kerja memotong sangat-sangat cepat dan senang. Okey. Okey, sekarang kita tambah minyak hitam. Ambil corong kan. Lima 500 ml. Okey. Ada. Tu. Okey, cukup. Okey. Oh, boleh lah. Lagi video. Lepas tu, hak ni kena pump dulu. Kena prime dulu. Prime 6 kali. Lebih, Pak. Okey. Jom, kita pasang lagi. Sebab dia punya kepala ni ada bengkok. Oh. Oh, boleh beli yo. Itu dia tengok dia punya RPM moving RPM 2800 banyak lah, kuat otak. Oh. Beli video. Okey, ini exhaust untuk keluar rumput. Kalau tak nak pakai dia punya bakul sampah. Cara pemasangan senang. Tarik ni, lock, buka lock. Sangkut dekat dalam dia punya shaft. Tutup, settle. Kalau jika nak pakai dia punya bakul rumput, ini buka. Lepas tu sangkut dekat dia punya shaft. Tutup balik, lepas, settle. Untuk gumpal rumput dan sekiranya tak nak gumpal rumput, pakai exhaust. Kalau tak nak pakai exhaust, nak gumpal rumput untuk bagi kambing makan ke lembu makan, boleh pakai ni. Model ni boleh dikatakan model kayangan ataupun spek-spek Lamborghini dalam dunia pemotongan rumput. Khas untuk pemotongan rumput kawasan rata. Mantap.